Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita sangat sedih untuk PAS yang tak tahu malu. PAS sebenarnya tidak kuat dan tak tahu malu. Ini saya dapat ulasan yang cukup padu dan pasti membuat Hadi Awang menangis teresak-esak. Mungkinkah Abu Bakar, Menteri Besar paling singkat, PAS panik merayu untuk rujuk pada UMNO? Kenapa PAS panik? Sejarahnya, prestasi PAS meningkat selepas bekerjasama dengan parti-parti Melayu yang lain. PAS lemah bila mereka sendirian. Sebab itu, sekarang PAS panik habis. Seperti yang saya telah ulas semalam, tanpa rasa segan, biarlah mereka merelakan dikatakan tidak bermaruah. Harapan mereka kini hanya tinggal kepada ihsan daripada UMNO. PAS tahu mereka sudah capai tahap tepu untuk mendapat jumlah yang lebih daripada 73 kerusi parlimen tersebut. Jika hanya dengan angka ini, bermakna mereka akan kekal jadi pembangkang sampai kiamat. Benar, bersatu tiada kekuatan atau sekuat PAS. Tetapi bersatu turut menyumbang kepercayaan orang Melayu kepada PAS. PAS pernah bersama dengan Barisan Nasional dan mereka menjadi kerajaan. PAS akhirnya selepas sekian lama berjaya menawan Kelantan selepas bersama dengan Parti Semangat 46. PAS berjaya menawan Terengganu selepas menyertai Gagasan Rakyat dan Barisan Alternatif. Ketika itu dengan menumpang isu Anwar. PAS terus diterima orang Melayu disebabkan ketika itu mereka dilihat lebih terbuka dan bersifat inklusif. PAS semakin kuat apabila mula bekerjasama dengan UMNO melalui Mufakat Nasional. PAS menjadi kerajaan selepas bekerjasama dengan Bersatu. Moralnya di sini ialah kekuatan PAS ini sebenarnya mereka hanya menumpang parti-parti Melayu yang lain dengan menunggang pelbagai isu seperti isu Kuli melawan Mahathir, Anwar melawan Mahathir dan seterusnya Muhyiddin lawan Anwar. PAS sebenarnya tiada kekuatan tanpa gabungan dengan mana-mana parti. Kerjasama dengan parti-parti hanya akan menguatkan PAS dan melemahkan parti yang lain. Itu yang terjadi kepada Semangat 46, UMNO dan Bersatu. Semangat 46 berkubur. UMNO tidak sampai 30 kerusi. Bersatu bakal tinggal telur ayam yang menang PAS dalam kerjasama dengan tersebut. Sebab itu saya katakan, menghulur tangan kepada PAS ini hanya akan memberikan spinach kepada parti ini. Ia tidak memberi kelebihan jangka panjang kepada mana-mana parti yang ingin bekerjasama dengan PAS. PAS ni hanya mereka yang betul. Dan mereka tiada diplomasi kepada UMNO. Tiada diplomasi dalam berpolitik. Tidak seperti kerjasama dengan PH. Walaupun PH didenominasi kerusi di Perak dan Pahang, tetapi kerusi MB diberikan kepada UMNO. Malah beberapa kerusi DUN di Selangor juga diserahkan kepada UMNO. Itu cara PH berkawan. Tetapi ia tidak akan terjadi kepada sesiapa yang bekerjasama dengan PAS. Walaupun ada 4 negeri dimenangi Perikatan Nasional, tiada satu pun diberikan kepada Bersatu. Apa bahayanya PAS? Mereka ini membawa pahaman ekstrim dan khawarij. Mereka boleh mengkafirkan, boleh menyesatkan lawan mereka, boleh membuat kemukaan raja-raja. Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan For Life Transfer Factor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan transfer factor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu.
Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transfer factor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Boleh menghina mana-mana ulama yang tidak sependapat dengan mereka, dan paling membimbangkan apa akan jadi kepada masa depan negara. Isunya, sekarang PAS panik tanpa rasa malu, sedangkan PAS baru saja menghina UMNO, tiba-tiba mau kembali kepada UMNO. PAS tahu tanpa bersatu atau UMNO, mereka hanya boleh menguasai negeri yang mempunyai 80% pengundi Melayu. Lebih membimbangkan, sebelum ini Najib dan seterusnya, Muhyiddin dikatakan ada antara penyumbang dana kepada PAS. Kemenangan PRU lalu, dana yang besar dilihat banyak digunakan untuk membangkit sentimen untuk gelombang hijau. Sarawak dan Sabah pasti menolak PAS tanpa UMNO dan bersatu. Apatah lagi sekarang Sarawak dilihat sangat mesra dengan PMX. PAS juga tahu pimpinan mereka tidak mempunyai kualiti untuk memimpin negara. Lihat apa yang berlaku di Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Negeri mundur dan berkali-kali memohon bantuan keuangan daripada PMX. Anda lihat sendiri, walaupun mereka mempunyai ribuan pelajar pasti, tetapi mereka hanya mampu membayar gaji guru lebih kurang RM600 tanpa wang KWSP. Anda lihat bagaimana pengurusan akhbar milik PAS yaitu Harakah gagal membayar kepada syarikat percetakan sebanyak 2.38 juta. Anda juga boleh melihat sendiri bagaimana sebuah kerajaan yang miskin seperti Kelantan boleh membelanjakan RM3.5 juta untuk membeli kereta Mercedes-Benz untuk MB dan exco mereka. Ini sebahagian kecil tata kelola teruk PAS menguruskan negeri. Inilah malangnya bila pemimpin PAS tiada kualiti selaku pemimpin yang berkarisma dan berwibawa. Episod di Perlis tanya pada saya, ia belum berakhir. PAS hanya menunggu signal dari UMNO sahaja untuk menjatuhkan MB Perlis. PAS tahu gelombang hijau sebenarnya sudah berakhir berdasarkan siri pilihan raya negeri. Paling ditakuti jika bersatu memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan untuk PRK maupun PRN Perlis jika berlaku sebarang kemungkinan. Jika berlaku PRN Perlis, PAS juga tahu perkara pastinya graf undian mereka menurun kerana kebencian rakyat Perlis terhadap penderhakaan kepada Raja Perlis dan hilang kepercayaan kepada PAS atas kemusnahan Perikatan Nasional. Tanya saya untuk selamatkan negara. Semua parti di Malaysia jangan ada kerjasama dengan PAS. Kerjasama dengan PAS hanya berikan kekuatan kepada parti itu. Yang untung, mereka yang rugi kita. Ini kerana apabila mereka kuat, mereka akan tinggal atau lawan kita. Fahaman PAS hanya membuatkan negara ini mundur. Pelabur tidak akan masuk. Malah ada yang bawa pelabur ke negara lain dan pelbagai implikasi lain terhadap ekonomi negara. Anda percayalah, sedikit masa lagi, bersatu akan dihina seperti semangat 46. PKR, DAP, UMNO pernah lalui. Itulah PAS yang kita kenali. Tapi buat PAS, ingatlah, kalian tidak boleh berbohong atas nama agama. Kalian gunakan banyak ayat-ayat yang pada tempat yang salah. Akhirnya ia kembali kepada kalian. Cukup-cukup berbohong kepada rakyat. Ingatlah juga pesanan Abraham Lincoln. You can fool all the people some of the time, but
some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the same time. Okay, so ulasan tadi itu saya ambil daripada Facebook daripada Norman Razwan, seorang aktivis politik yang cukup berwibawa. Anda boleh cari, type saja Norman Razwan 31 Disember 2025 di Facebook beliau. Jumpa lagi, tinggalkan komen. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin sisipkan kepada anda bagi yang berminat mengetahui pemikiran Tun Mahathir, bagaimana cara dia berfikir, otak dia berfikir, bijak ke tidak Tun Mahathir. Saya sisipkan bagi anda di beg kuning, sila beli. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang berminat untuk melihat, mau belajar muslihat Mahathir pula, segala-gala tentang muslihat Mahathir juga ada dituliskan di dalam buku. Cara pemikiran Mahathir, adakah dia buat muslihat dan sebagainya, ada juga di beg kuning. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin perkenalkan kepada anda juga satu lagi buku tentang Tun Mahathir bertajuk Paradise Lost Mahathir. Yang ini bercerita tentang apa yang berlaku seterusnya setelah Pakatan Harapan tumbang, Pakatan Harapan muncul, setelah Mahathir jadi Perdana Menteri, dia turun lagi bukan jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku semuanya. Ketiga-tiga buku ini ada di beg kuning, sekarang ada promosi. Rugi bagi anda yang memang berkecimpung dan suka tentang politik negara Malaysia. Sekiranya anda tidak pernah membaca buku ini, jangan cakap anda suka politik kalau buku pun tidak suka baca. Orang bijak suka baca buku. Semua ada di dalam beg kuning, ada promosi sekarang. Pertama, pemikiran Tun Mahathir. Kedua, muslihat Mahathir. Dan ketiga, Paradise Lost Mahathir. Okey, kita tengok sama-sama. Jangan lupa beli di beg kuning. Di sini, di bawah ni ya. Okey.